Kreatif tanpa henti, idea jadi aksi. Kami, TV Princess Series bersiaran di sini. Pada hari ini, SMK Seri Sepang mengadakan majlis penyerahan sijil pelajaran Malaysia. Apa perasaan awak lepas dapat keputusan cemerlang? Saya sangat gembira sebab dapat banggakan ibu bapa saya. Okay, terima kasih Tanya. Apa persediaan anak puan dan harapan untuk masa yang akan datang? Saya berharap anak saya dapat masuk universiti, melanjutkan pelajaran dan capai cita-cita yang dia teringinkan. Terima kasih. Jadi, saya di sini bersama Abang Hazwan. Jadi Abang, apakah tips untuk mendapat result yang cemerlang? Dia simple je dan agak klise. Tips dia sebenarnya kena fokus dalam kelas je. Lepas tu buat kerja sekolah. Sebab sebenarnya korang tak perlu nak study hard pun, korang kena study smart. Terima kasih Abang. Saya di sini bersama Puan Norzalina. Jadi Puan, apakah perasaan Puan ketika menemani anak Puan mendapat result SPM pada hari ini? Alhamdulillah, saya merasa bersyukur sangat kerana atas kejayaan anak saya. Dan saya rasa alhamdulillah lah, bersyukur sangat kepada Allah SWT kerana memberi kejayaan yang cemerlang ni. Okay, terima kasih Puan. Ada tak kata-kata untuk batch 09 yang akan ber-SPM tahun ini? Kata-kata motivasi saya untuk batch 09 adalah jangan putus asa. Walau apa-apa pun, kalau tak dapat straight A ke, kalau tak capai target ke, jangan putus asa dan sentiasa menghormati ibu bapa dan guru-guru di sekolah. Itu sahaja. Terima kasih Tanya. Assalamualaikum Bonda. Apa pendapat Bonda dengan pencapaian batch 08 tahun ni berbanding dengan tahun yang sebelum? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pencapaian SPM tahun 2025 berbanding dengan 2024, alhamdulillah kami meningkat dari segi kualiti dan juga kuantiti. Peratus lulus kita meningkat daripada 91% kepada 94%. Ada segi kualitinya juga meningkat dan alhamdulillah segala yang kita rancangkan berjalan dengan lancar pada tahun lepas dengan bantuan PIBG dan juga komitmen daripada semua guru-guru dan juga warga sekolah, kita dapat peningkatan